Nida, ketupat aku mana? Mestilah ada kawan. Ketupat kan memang wajib masa raya. Tapi kenapa ni? Tak adalah. Aku saja tanya. Tapi kau tahu tak asal-usul ketupat tu macam mana? Tak tahulah kawan. Kau tahu ke? Ketupat ni dah lama dah wujud sebenarnya. Dari abad yang ke-9 lagi. Ush, tak sangka dah wujud lama rupanya. Tapi macam mana ketupat boleh jadi simbol hari raya? Pada abad ke-15, semasa Kesultanan Demak, ketupat diperkenalkan dalam perayaan lebaran oleh Sunan Kalijaga, salah seorang wali sumu yang menyebarkan Islam di Jawa. Dalam bahasa Jawa, ketupat berasal daripada ngaku lepat yang bermaksud ngakui kesilapan. Jadi, ketupat melambangkan keinsafan dan tradisi saling bermaafan sesama hari raya. Oh, sebab itulah rupanya kita selalu minta maaf dan bermaafan. Ada maksud mendalam rupanya. Betul. Selain itu, anyaman daun kelapa pada ketupat juga melambangkan kesalahan dan dosa manusia. Manakala, nasi putih di dalamnya melambangkan kesucian selepas berpuasa di bulan Ramadan. Malah, ketupat juga melambangkan kesyukuran, perpaduan dan kebersamaan dalam masyarakat kita. Menarik. Jadi, ketupat bukan sekadar makanan tapi penuh dengan simbolik dan nilai budaya. Tepat sekali. Tradisi membuat dan menikmati ketupat ni dah jadi sebahagian daripada identiti budaya kita. Mengingatkan kita tentang pentingnya kesyukuran dan kebersamaan dalam menyambut hari raya. Faham? Terima kasihlah atas penjelasan tu. So sekarang aku lebih menghargai makna di sebalik ketupat. Sama-sama. Oh ya. Kalau kau nak tambah keceriaan pada hiasan rumah kau, cuba guna Mary's Acrylic. Cat ini terkenal dengan warna yang pekat, tahan lama dan harganya berpatutan tau. Bagus juga idea tu. Nanti aku cuba guna Mary's Acrylic untuk hiasan raya aku. Resta mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin.